Aku tak pernah cerita ni pada sesiapa. Tapi setiap kali aku cuba lupa, asrama tu datang balik. Asrama tu sebenarnya bangunan lama. Waktu malam, ia jadi terlalu sunyi. Sunyi yang buat aku rasa macam aku tak seorang. Malam pertama aku dengar bunyi tu, aku ingat aku cuma penat. Bunyi tu datang dari luar bilik aku. Macam ada seseorang berjalan perlahan di situ. Aku buka mata dan tengok jam. 2 pagi lebih. Semua orang dah tidur. Lepas tu aku dengar bunyi kerusi diseret. Bukan dalam bilik aku tapi di luar. Bunyi tu perlahan tapi jelas. Aku terus pejam mata dan tahan nafas. Setiap malam, aku dengar orang berjalan tapi lantai tak pernah berbunyi. Bunyinya berhenti betul-betul depan pintu bilik aku. Ada suara bernafas, perlahan, dekat sangat. Tapi bila aku buka mata, bilik masih kosong. Jam sentiasa berhenti pada waktu yang sama. Waktu semua orang lena, kecuali aku. Aku baring pejam mata, tapi telinga aku berjaga. Suara itu mula memanggil nama aku. Nadanya sama macam suara aku sendiri. Aku tak jawab tapi pintu bergerak sedikit. Tak ada tapak kaki, cuma rasa diperhatikan. Sampai sekarang aku tak pasti bunyi itu pernah hilang. Sampai hari ini aku tak pernah cerita pada sesiapa.